wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam ini dalam mempertingkatkan ilmu berkenaan dengan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal cara yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami kaifiat yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah dan petunjuk untuk sama-sama menjadi orang yang kuat ikatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada dua minggu yang lepas, kita telah membincangkan soal cabang-cabang keimanan, syu'abul iman, cabang-cabang keimanan yang mana terletak di bawah asas keimanan itu bermacam-macam cabang iman, yang mana bukan hanya merupakan kepercayaan dalam hati, dia juga merupakan amalan dengan lisan, bahkan juga amalan dengan anggota. Mafhum yang kita dapat daripada perbincangan tersebut ialah iman itu bukan sekadar keimanan, tetapi dia juga melibatkan ibadah kepada Allah. Seorang yang beriman tetapi tidak beribadah, tidak mengerjakan amalan kebajikan dengan anggota, maka tidaklah sempurna imannya. Dan seorang yang beramal tetapi tidak ada keimanan di dalam hatinya, orang ini sia-sia amalannya. Maka kedua-dua iman dan ibadah adalah dua perkara yang berkait rapat, melengkapi antara satu sama lain, dan hubungannya adalah hubungan yang lazim, yang tidak boleh berpisah antara satu sama lain. Maka untuk menjadikan ibadah kita itu betul-betul memberikan manfaat kepada iman, ibadah kita benar-benar memberi kesan dan meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita ketahui bahawa dalam ibadah ada tingkatan-tingkatan dia. Dan apa yang disebut sebagai tingkatan ibadah yang paling tinggi ialah al-ihsan. Al-ihsan adalah perkara yang berkait dengan ibadah. Al-ihsan adalah perkara yang berkait dengan kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Maka pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan soal al-ihsan. Dalam soalan yang ke-158, ma dalilul ihsan minal kitab was sunnah? Apakah dalil ihsan daripada kitab dan juga as-sunnah? Daripada susunan bab ini juga kita dapat lihat hubungan ihsan dengan iman. Kenapa dimasukkan bab ihsan selepas daripada bicara iman? Sebab ihsan adalah pelengkap kepada ibadah yang merupakan sebahagian daripada keimanan. Jadi kalau kita tengok kepada susunan bab ini pun, kita sudah tahu apa relatifnya hubungan antara keimanan dan ihsan dalam ibadah. Jadi apa dalil yang terdapat dari Al-Quran dan juga As-Sunnah berkenaan dengan al-ihsan? Al-ihsan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Sebelum beberapa ayat sebelum daripada itu, apa pada ayat dia? Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsin innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsin innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan berbuat baiklah. Berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Maka al-ihsan, daripada ayat ini kita ketahui bahawa al-ihsan itu ialah melakukan kebajikan, melakukan kebaikan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ihsan secara umumnya ialah melakukan kebaikan. Berlaku ihsan, membuat kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka dalam ayat ini, orang yang berbuat kebaikan datang selepas daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kebaikan itu adalah berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersama dengan orang yang bertakwa, dan Allah bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Jelas kepada kita. Dalam surah Luqman ayat yang ke-22, firman Allah, wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang kukuh. Dia telah faqadis samsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah berpegang kepada tali yang kukuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yakni syurga, dan tambahannya, tambahan kepada nikmat syurga. Dalam surah Ar-Rahman ayat 60, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Hadirin dan hadirat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, daripada ayat-ayat yang dibacakan tadi, makna yang paling umum yang boleh kita letakkan kepada al-ihsan ialah melakukan kebajikan. Selepas beriman, maka mesti melakukan kebajikan, mesti beribadah, melakukan kebaikan kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Yunus tadi, lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang yang berbuat baik, bagi orang yang melakukan kebaikan, al-husna, maka dia mendapat al-husna, iaitu syurga Allah. Wa ziyadah, dan juga tambahan kepada syurga Allah. Jadi al-ihsan di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan syurga dengan ihsan. Maka dalam ayat-ayat yang lain yang kita baca berkenaan dengan nikmat-nikmat syurga, buat macam ni syurga, buat macam ni syurga, dapat ikhtiar macam ni syurga.
Allah Ta'ala dah jelaskan dalam ayat ini, lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang yang berbuat ihsan, maka dia mendapat syurga. Maka al-ihsan bukanlah satu perkara ibadah yang khusus, tetapi dia merangkumi satu tahap ibadah. Satu tahap ibadah yang diwajibkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ziyadah. Bahkan orang-orang yang berlaku ihsan mendapat kebaikan serta tambahan kepada kebaikan tersebut. Ini adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat syurga, iaitu nikmat melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ziyadah di sini ialah nikmat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila disebut apakah nikmat yang merupakan tambahan kepada nikmat syurga? Tidak ada nikmat yang lebih, yang mengalahkan nikmat syurga, melainkan nikmat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini dua perkara yang perlu kita fokus. Yang pertama tentang al-ihsan, dan yang kedua ganjaran kepada mereka yang melakukan ihsan ialah syurga dan melihat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.